Saya tertarik lah dengan keadaan bila zaman kita dengar kumpulan-kumpulan yang menyimpang daripada Islam, yang mengajak untuk orang meminta kepada wali. Asal kata wali-wali ni tak mati sebagainya kan, contohnya lah. Kan, saya tanya soalan, saya kata wali tu punya timing untuk jawab ikut masa mana. Sebab kalau sekiranya orang Iraq minta, orang Malaysia minta, orang India minta, orang Cina minta, orang Australia minta, orang Eropah minta, semua minta serentak, dia dengar siapa dulu? Sebab kita tak boleh bagi dia attributes ataupun ciri mendengarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang serentak minta, dia dengar semua. Mana boleh? Tapi bila diorang kata kau susah minta,